Okay guys, Assalamualaikum. Hari ni kita ada ride ke Cabin Hills Eco Resort. Tak apa hari ni, ada apa kat sana? Hari ni ada sahabat kita, Iskandar, majlis perkahwinan dia. Kita pergi ke sana. Yang lain pun akan tunggu kat area Macap nanti. Nak lari corner ke? Okay, kita nak sambung gerak. Member pun dah siap pump. Kita nak sambung bergerak ke area Macap. Kita tunggu yang lain kat sana. Hari ni mungkin ada dalam 6 biji je untuk hari ni. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap tak hujan. Korang kat rumah masih dengar exhaust lain sikit hari ni. Special untuk member je, memeriahkan majlis. Kita dah sampai nak masuk tol. Oh, ngam-ngam, mantap. Okay, sekarang ni kita dah kat area Macap. Boleh tengok hari ni ada banyak motor ni. Ada event apa hari ni kan, sebab cuti Deepavali. Nampak kat belakang banyak. Okay, sekarang ni Aiman dah ada. Kita ada 3 biji dah, R15 Swanky dengan motor aku. Itu member kita dia ada. Dia pun lagi nak pergi juga, tapi nak kereta. Jumpa sana je dia, jumpa sana. Kita tunggu Amir Salihin, Wan dengan Amir Terayam. Kita tunggu lagi 3 orang. Okay, sekarang ni Amir dengan Wan dah sampai. Kita tinggal tunggu lagi seorang Amir je tinggal. Dia hari ni tak buat trial, dia bawa apa ni, besi-besi. Dia buat besi. A few moments later. Okay guys, semua dah sampai. Amir pun dah sampai, baru sampai. Dah sampai ni. Selalu Amir paling awal, hari ni dia paling lambat. Kita gerak lah, kita terus exit ke Yumping. Mana Im? Come on Aiman. Come on Aiman. Ulas Aiman.
Okey, kita dah sampai ke Tol Leong Peng. Ha? 26 kilo je. Minyak kau banyak je? Penuh Amir dan Im. Ni pula Aiman. First time kau nampak kita ride kan. Kita tak highlight. Tengok sisi berapa pun kita ride saja. Kepanasan gitu. Bukan. Okey. Tengok. Wan pun pakai exhaust lain hari ni. Kata nak memeriahkan majlis. RV asal kita ke Petronas dulu. Iman. Baik, tak jatuh kan? Okey, ikutkan plan asal kita ke RV kedua tu dekat Petronas. Tapi kali ni sebab dah lambat, kita terus direct ke ni lokasi lah. Belok ni kanan ni dah boleh dah start. Kanan ni dah boleh start. Dah dekat lah belok daripada Sempang.
sudah. Alhamdulillah sampai. Hey! Korang nak parking depan-depan tak apa? Okay, ni pengantin kita hari ni pengantin kita. Ya, tahniah tuan. Okay, kan lu. Aku tak dengar mak motor aku memang nak pekak macam. Aku dengar bunyi motor Iman. Dorang rem mana ikut. Kaki kau seorang bengang enggak? Aku rem tadi. Ramai semua rem tadi. Man, okey tadi sampai masuk ketua rumput tadi. Kau member yang dah lama tak nampak tu. Macam tu, temam nampak lama gila tak nampak siut. Tak tahu bawa baby dah. Tu pengantin kita. Wawancara. Okay, yang kat sana tu Farid. Oi Farid. Oi. Dia tak bawa motor ini. Member tak bawa motor. Ni atas bentar. Okay guys, kita dah selesai dah majlis member kita, si Iskandar. Okay, tahniah member. Okay, terima kasih jemput. Bibak mana bibak? Depan aku. Tak rasa. Alright. Ni kita dah pergi solat dulu. Ya, kita tiba-tiba ada tambahan seorang rider dengan motor rider. Okay, kita dah sampai ke masjid. Masjid apa saya tak tahu. Tak sempat record tadi. Kita solat dulu. Im dengan Amir tadi kat Tafilat lagi. Jadi kita solat dulu. Lepas tu baru kita sambung perjalanan pulang. A few moments later. Okay, kita dah selesai solat. Kita nak sambung perjalanan pulang. Sorry Abang Polis. Akhirnya kita dah sampai. Macam kita dah berpisah dah dengan member-member kita tadi. Kita nak pulang cepat sebab ada urusan lain. Jadi kita berdua je lah dengan Im daripada sini. Ni depan ni nanti kau belok kiri kan. Okay. Hati-hati.
Okay guys, video kita habis di sini. Jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa lagi di next video yang akan datang. Okay guys, peace.